أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. Dua kemuliaan. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Aizud dunya bil mali wa aizul akhirati bisalihil a'mali. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, Aizud dunya bil mali, kemuliaan dunia ialah dengan harta. Wa aizul akhirati bisalihil a'mali, dan kemuliaan akhirat itu ialah dengan amal yang soleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyebut di dalam satu asarnya, kalau kalamullah dipanggil Al-Quran, kalam Nabi disebut dengan hadis, kalam sahabat disebut dengan asar, disebut dengan asar sahabat. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam salah satu daripada asarnya, dia bukan asar. Kalau asar tu maknanya tinggalan. Kalau makna asar baru makna kalam sahabat. Qala izzud dunya bil mali. Jadi macam kita kata asar Rasulullah. Bila disebut asar Rasulullah, asar Rasulullah. Jadi kalau asar, kalam sahabat. Qala izzud dunya bil mali, kemuliaan dunia ialah dengan harta benda. Kita baca ke tu? Baca lagi. Baca dah. Kemuliaan akhirat ialah dengan amal yang soleh. Baca dah. Cuplikan daripada karya Syekh Abu Mu'ti As-Samlawi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, Sifli hasanati Umar. Faqala law kanatil biharu midadan wa laman lamma hasartuha. Faqala li sif hasanati Abi Bakrin. Faqala Umar hasanatun. Faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala sif li hasanati Umar.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya malaikat Jibril alaihi salam berkenaan dengan dua sahabatnya. Yang pertama Sayyidina Umar, yang kedua Sayyidina Abu Bakar. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sifatkan bagi aku hasanati Umar, kebaikan Umar. Hasanati Umar. Pasal apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam minta malaikat Jibril untuk menjelaskan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hasanati Umar. Sebabnya ialah kerana besar dan betapa lebihnya Umar dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab lebihnya kebaikan-kebaikan ataupun amal-amal seseorang ialah kerana hati dia. Maksudnya kerana keikhlasannya, kerana sangat kenalnya akan Tuhan. Jadi subhanallah, Nabi nak tahu Umar ni tara mana hasanat dia, tara mana amalan dia. Maka malaikat Jibril alaihi salam menjelaskan, kalau mengikut daripada apa yang dia tahu, ialah dia kata, kalaulah lautan itu menjadi tinta dan pokok itu menjadi pena, lama hasartuha. Tu baris tu betul kan? Lama hasartuha. Tidak dapat aku nak menghitungnya. Tak dapat aku nak menghitungnya. Maknanya betapa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amalan Sayyidina Umar itu berganda-ganda. Pasal apa amalan Sayyidina Umar itu berganda-ganda? Sebab kedudukan dia di sisi Allah. Sebagai contoh, kita bayang 2 rakaat, sementara seorang ulama di tepi kita bayang 2 rakaat. Sama tak antara kita dan dia? Sama pada kuantiti, tapi tak sama pada kualiti. Segi rakaat sama-sama 2. Tapi segi kualiti, nilai dia tidak sama. Pasal apa? Kita siapa ayah, dia siapa. Dia kenal Tuhan tentu lebih daripada kita. Tak sama kita. Jadi kualiti seseorang dalam beramal itu ialah mengikut kedudukan dia pada sisi Allah. Kalau kita belajar, mayang tepi kita tok guru. Jadi kalau dia tok guru, orang berilmu, kita belajar. Dalam Quran Allah kata, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu? Hal yastawil ladina la ya'lamuna wal ladina la hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu? Tentu pun dah jawapan. Tak sama. Allah sebut pula, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sentiasalah mengangkat Allah Subhanahu wa taala akan orang yang beriman
Dan orang yang ada ilmu itu darjat-darjat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Sentiasalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman, orang-orang yang beriman di antara kamu itu, dan orang yang diberi ilmu kat dia, darajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya tu pun tak sama juga. Beriman sama-sama beriman. Segi ilmu tentulah tok guru lebih pada anak murid, tak sama juga. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah angkat pula darjat, darjat demi darjat, naik. Berarti apa? Sepanjang masa diangkat darjat orang alim. Sentiasa, bukan dia kira sehari diangkat tiap hari, angkat setiap detik. Sebab yarfa' tu fi'il mudhari', memberi makna sentiasa. Angkat. Itulah kelebihan ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan di antara ilmu yang mereka peroleh ialah hikmah. Ilmu hikmah ialah ilmu yang seseorang itu menuturkan direct daripada Allah kepada kita. Tok guru kita mengajak, dia menerima ilmu daripada Allah. Dia perantaraan antara Allah dan kita. Jadi mulut dia lalu ya, mai kat kita. Laluan ilmu kepada kita. Hikmah ni ialah tuturan yang keluar daripada orang yang namanya hakim. Orang yang namanya hukama. Ilmu dituturkan oleh ulama. Hikmah dituturkan oleh hukama. Siapa hukama? Hukama ialah orang yang menuturkan ilmu yang berhikmah. Ilmu yang berhikmah ni kalau dituturkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dituturkan menggugah hati kita, goncang hati kita. Tu hikmah. Diterima pula oleh siapa? Disampaikan oleh seseorang yang menyampaikan ilmu kerana Allah. Disampaikan oleh orang yang belajar kerana Allah. Dulu dia mengaji kerana Allah, hari ini dia mengajar kerana Allah. Siapa yang menerima hikmah ni? Orang yang mengaji ataupun belajar kerana Allah juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu hikmah. Jadi satu orang ulama, kalau dia juga hukama, dia menyampaikan ilmu dan juga menyampaikan hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia menyampaikan ilmu dan juga menyampaikan hikmah. Jadi kalau seorang tu menyampaikan hikmah, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, dia beri kepadanya kebaikan yang banyak. Nak sama dengan kita? Lagi lah, tak sama juga. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apatah lagi, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kata, kalaulah selepas aku ada Nabi, Umar lah Nabi. Bayangkan kedudukan dia. Jadi Nabi nak tahu cara mana ni. Umar ni dia macam ni orang dia. Nabi nak tahu Jibril, kot hang ada pengetahuan kan? Kot hang ada pengetahuan kot tentang Umar ni. Aku nak tahulah. Cerita sikit Umar ni. Maka kata Sayyidina Jibril alaihi salam, kalaulah lautan itu menjadi tinta, pokok-pokok itu menjadi pena, lama hasartuha, aku pun tak mampu nak kira.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu kelebihan dia. Pasal apa? Hati dia. Hati dia. Bahkan Sayyidina Umar ni dia ada muwafaqatu Umar. Muwafaqat ni maknanya Umar kata Al-Quran turun. Ada 4. Tapi Ustaz tak ingat semua. Di antaranya Sayyidina Umar dia kata, orang duk masuk rumah Nabi ni tak berhenti ni. Orang tu mai, orang ni mai, orang tu mai, orang ni mai. Orang baik pun mai, orang tak baik pun mungkin mai. Dia cemburu tengok isteri Rasulullah. Tu sebelum turun ayat hijab. Tak sesuai ni. Isteri-isteri Nabi ni orang duk mai ni. Ketika itulah turun ayat hijab. Kena pakai tudung lituk. Itu di antara muwafaqat Umar. Mana yang Sayyidina Umar kata, Quran turun mengiyakan. Betul kalam Umar. Dan Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bertanya pada Jibril alaihissalam tentang Umar itu adalah sesuatu yang tepat untuk mengetahui kedudukan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tu tak kira lagi yang Nabi mimpi tentang dia. Tuan-tuan, supaya kita bayangkan, Nabi mimpi umat dia. Kalau kamu mimpi ustaz biasa, tapi ustaz mimpi kamu luar biasa. Faham tak? Ustaz mimpi kamu luar biasa. Kamu mimpi ustaz biasa. Bayangkan Nabi mimpi dia. Bayangkan. Lepas subuh, Rasulullah Sayyidina Muhammad Nabi duduk dengan para sahabat. Nabi lepas subuh, lepas mayang subuh, sifat Nabi suka tanya, semalam sampai mimpi. Saya Rasulullah, mimpi apa? Orang tu cerita mimpi, Nabi takwil begini. Orang lain sampai mimpi. Orang tu abang pula, mimpi dia. Macam mana mimpi ha? Nabi takwil mimpi dia. Hari tu Nabi tanya, semalam mana sampai mimpi? Seorang pun tak agak tanya. Semalam aku mimpi. Kalau sahabat cerita, saya mimpi tu biasa. Faham? Kita pun dengar, oh kawan ni mimpi. Oh takwil dia macam ni. Kawan ni mimpi, takwil dia macam ni. Tapi bila Nabi kata, semalam aku mimpi. Pasal macam mana? Allah, Nabi mimpi apa? Tentu kita nak dengar. Nabi mimpi apa? Nabi kata, semalam aku mimpi. Aku pergi ke syurga. Lagilah nak tahu. Nabi sebut aku mimpi pun kita dah. Nabi mimpi apa? Nabi abang pula. Malah aku pergi ke syurga. Lagi nak tahu. Ketika tu, tentulah pandangan, perhatian para sahabat sampai melupakan segala-galanya. Sebab tertumpu kepada baginda Nabi SAW. Nabi kata, semalam aku pergi syurga. Aku tengok mahligai Umar. Dia. Aku tengok mahligai Umar. Ni Umar tu. Agak-agak kita kalau di tempat Umar tu berapa cerewet mata. No. Nabi kata, semalam aku pergi syurga, aku tengok mahligai Umar. Aku tengok mahligai tu cantik lah, kata Rasulullah. Bila cantik sangat, aku pun mendekati, aku nak tahu siapa punya. Tengok bertulisan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya elok mahligai itu, Nabi terlupa. Nabi terlangkah masuk. Tiba-tiba Nabi kata, aku teringat, Allah, Umar punya. Kalau aku masuk, aku akan tengok dalam mahligai ini yang Umar tak tengok lagi. Faham tak? Yang Umar tak tengok lagi. Nabi kata, aku teringat cemburu Umar. Dalam mahligai itu ada apa? Ada bidadari. Jadi, tentulah Nabi SAW, kalau Nabi masuk, Nabi akan melihat bidadari Umar. Dan surprise yang Tuhan
persediakan untuk Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi kata, aku teringat cemburu Umar. Ketika tu Umar jawab, afa'alaika ugharu ya Rasulullah? Apakah aku nak cemburu kepada engkau Rasulullah? Dia menangis. Saudara Umar menangis. Takkan aku nak cemburu pada engkau Rasulullah? Saudara menangis. Jadi makna tu kedudukan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi pernah juga para sahabat duduk macam ramai macam ni, masalah Sayyidina Muhammad. Nabi keluar dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Belah kanan Sayyidina Abu Bakar, belah kiri Sayyidina Umar, Nabi pimpin. Dua yang ada. Para sahabat semua tengok. Dalam hati para sahabat, hebat Sayyidina Umar, hebat Sayyidina Abu Bakar. Nabi keluar waktu Nabi sambil Nabi senyum. Soalan Sayyidina Muhammad. Nabi kata, hakadha nub'athu yawmal qiyamah. Macam inilah kami akan dibangkitkan pada hari kiamat esok. Nabi kata, aku ada dua orang menteri di langit, dua orang menteri di bumi. Menteri di langit, Nabi kata, menteriku ialah Jibril dan Mikail. Menteriku di bumi ialah Umar dan Abu Bakar dan Umar. Itu kedudukan. Oleh kerana kedudukan taratu Sayyidina Umar, tu Nabi kata, Umar ni hasanat dia macam mana Jibril? Kata malaikat Jibril alaihissalam, masalah Sayyidina Muhammad, kalaulah lautan yang ada ni semua jadi dakwat, pokok-pokok kayu dalam alam ni semua jadi pen, lama hasartuha. Tu pun kata dia tak boleh kira lah. Tu pun tak boleh kira lah. Tu hasanatu Umar. Kemudian Nabi kata, faqala sifli hasanati Abi Bakr ini. Nabi kata, sifatkan aku, cerita kat aku pula hasanat Abu Bakar pula. Faqala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faqala, maka kata malaikat Jibril, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Nabi kata, Umar itu satu hasanah daripada hasanat Abu Bakar. Bayangkan, satu alam ni, laut dan juga pokok-pokok kayu, tu pun tak boleh kira lah. Semua tu, masalah Sayyidina ialah satu daripada hasanat Abu Bakar. Bayangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ta'ala pula. Maka sebab itu Nabi kata, masalah Sayyidina Muhammad, Abu Bakar ni, dia lebih pada kamu bukan sebab semayang dia, bukan sebab puasa dia, bukan sebab, bukan. Tapi, yang lebih dia daripada kamu sebab, ma waqara fi qalbi, apa yang duduk dalam hati dia. Cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah. Sebab tu tak heran. Satu hari Sayyidina Abu Bakar berselubung dengan burdah. Rida ni kecil, burdah tu besar lagi. Burdah ni kita selimut, litup seluruh badan kita. Burdah. Macam orang yang duduk negara sejuk, dia macam duduk di Kashmir. Tengok-tengok duduk lepas selepang, selepang apa ni, keng bersekian lebar tu tak panggil burdah. Satu hari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, dia kelumbuh beluruh badan dia dengan burdah kebak besar tu. Masalah Sayyidina, orang Kedah kata kebak, selimut besar. Lalu Sayyidina Umar, dia tahu kata yang kelumbuh badan semua tu ialah Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, alangkah kala aku ialah sehelai bulu di Sayyidina Abu Bakar. Alangkah aku ialah sehelai bulu di Abu Bakar. Jadi, maknanya, kalalah aku sebahagian daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar ni, dia habis. Kita tak usah bercerita tentang kasih dia kepada Allah. Kita bercerita tentang kasih dia pada Rasulullah dah cukup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim,
turun daripada Mi'raj. Nabi kita, muka Nabi kita tu menggambarkan Nabi duk fikir macam mana aku nak sampai kat depa di bawah. Aku duk menyampaikan dakwah pun orang tolak. Aku nak habaq kata aku mai daripada aku turun, aku nak terima sembahyang di langit ni. Aku terima kefarduan sembahyang di langit. Aku nak turun habaq kat orang kat depa di bawah. Siapa nak percaya? Nak terima ni. Jadi Nabi tu fikir main dalam benak fikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu malaikat Jibril dapat teris. Apa Nabi rasa? Nabi kata Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Jibril, Muhammad. Tak apa Muhammad, salah Sayyidina Muhammad. Kalau orang tak terima pun yang kau sampaikan, kata engkau naik ke langit, terima kefarduan sembahyang, bertemu dengan Allah. Kalau orang tak percaya pun tak apa. Abu Bakar percaya. Tu bayangkan dia diklarkan oleh malaikat Jibril. Tu Sayyidina Abu Bakar. Kalau pun orang tak terima Muhammad, tak apa Muhammad, Abu Bakar terima. Bayangkan bagaimana keimanan dia kepada Rasulullah. Orang lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang lain bila Nabi ajak masuk Islam, dia akan sejenak berfikir. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Abu Bakar ni, Nabi ajak masuk Islam langsung suar tangan, tak fikir-fikir lah. Bayangkan. Pasal apa? Sebab dia pun sendiri duduk heran, Muhammad ni siapa? Pasal apa Muhammad ni macam ni? Pasal apa hebat sangat? Pasal apa akhlak dia mulia sangat? Pasal apa dia berjalan ditutup oleh awan? Pasal apa Muhammad ni luar biasa? Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa? Bila abang kata aku Rasulullah, Abu Bakar ni subhanallah tak fikir panjang, langsung hulur tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Sayyidina Abu Bakar, insan yang unggul, satu-satunya manusia yang dipuji oleh Allah dalam Quran. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ketika mereka duduk dua-dua orang, kata Allah. Ketika mana dia kata pada sahabatnya, Nabi kata pada sahabatnya, Nabi kata pada sahabatnya, siapa sahabat? Sayyidina Abu Bakar. La tahzan, jangan sedih. Jangan sedih. Inna Allah ma'ana. Tuhan bersama, Allah bersama dengan kita. Itu Sayyidina Abu Bakar duduk dalam Quran. Nak masuk dalam gua tu, dia bukan bimbang diri dia bimbang Nabi. Masuk, Nabi nak masuk, dia jangan masuk. Dia nanti suruh, nanti. Dia masuk tu sebab dia nak pastikan dalam gua tak ada benda yang akan menyakitkan Rasulullah. Maksudnya, dia galang nanti. Aku kena patuk ke? Aku kena apa? Aku tak apa. Jangan Nabi. Bayangkan. Kasihnya pada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu berjalan Nabi Madinah, Sa'd duduk depan, Sa'd duduk belakang, Sa'd duduk kiri, Sa'd duduk kanan. Nabi kata, pasal apa ni Abu Bakar ni? Dia kata, bila aku berasa engkau dilihat oleh musuh belah kanan, aku pergi belah kanan. Bila mana aku berasa engkau dilihat oleh musuh belah kiri, aku pergi belah kiri. Bila aku tengok, aku berasa macam engkau dilihat musuh belah depan, aku pergi ke depan. Bila aku berasa macam engkau dilihat oleh musuh daripada belakang, aku pergi belakang. Tu tak otorah. Bayangkan kasih dia kepada Rasulullah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Sayyidina Umar itu hasanat semua hak tadi tu, hak tak ampun dikira oleh Jibril tu, baru satu daripada hasanat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Banyak. Maknanya segi ilmu Abu Bakar lebih, segi iman Abu Bakar lebih, ukurlah segi apa pun Abu Bakar semua lebih pada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagai contoh, Allah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar ni dia selalu nak challenge Sayyidina Abu Bakar, tapi semua tak lepas. Pada hari Nabi minta para sahabat wamai harta benda dan pergi perang jauh. Jadi ketika tu Sayyidina Umar dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar melungguk depan Rasulullah. Dalam hati dia, aku aman yang kira banyak orang. Abu Bakar hari ni mesti dia tak boleh lawan aku. Bila dia lungguk harta benda dia, Nabi kata, Umar, awak aman ni banyak mana ni? Harga tengah harta hang, kata Sayyidina Umar, separuh harta aku Rasulullah. Separuh harta aku Rasulullah. Dalam hati dia, Abu Bakar mesti tak lawan aku. Tengok Sayyidina Abu Bakar ramai. Sahabat Sayyidina Muhammad. Bila Sayyidina Abu Bakar ramai, Nabi tanya pula, Abu Bakar, harta hang ramai ni, hang tinggal apa kat anak bini hang? Allah wa Rasuluh. Apa maknanya? Lah rumah dah kosong. Habis lah rumah, tak ada apa dah. Semua buat mai pada Allah dan Rasul. Tak ada apa dah. Kata Sayyidina Umar, ya Allah, Abu Bakar. Sampai teratu iman dia, kepercayaan, keyakinan dia pada infak, pada sedekah, jihad fi sabilillah. Sampai aku di rumah tak ada apa tinggal, rumah kosong. Buat mai semua. Tu Sayyidina Abu Bakar dibanding Sayyidina Umar. Pada ketika lain pula. Ketika lain tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi mimpi masuk Mekah. Nabi cerita kepada sahabat, Musa Sayyidina Muhammad, kita semalam aku mimpi masuk Mekah. Mimpi Nabi tu wahyu. Akhirnya Nabi kata, jom kita pergi Mekah. Masuk Mekah, buat umrah. Tak bawa pedang, tak bawa apa, pakai ihram. Masuk Mekah. Sampai tengah jalan, tak boleh masuk. Sampai di Hudaybiyah tak boleh masuk. Dekat dah nak masuk. Dekat nak sampai dah tu. Tak boleh masuk. Kena tahan. Bila tak boleh masuk, Nabi kata lah ni macam ni. Semua orang, Musa ada Sayyidina Muhammad, cukur kepala, sembelih kambing. Bertahalul. Sembelih kepala, sembelih kambing, cukur kepala. Musa ada Sayyidina Muhammad. Para sahabat seronok nak masuk Mekah jadi sedih. Allah tak boleh masuk. Sedih semua. Seorang pun tak bergerak buat hak Nabi suruh. Cukur kepala, sembelih kambing. Nabi pun bila seorang pun tak sembelih, Sahabat Sayyidina Muhammad, dan cukur kepala, Nabi masuk balik dalam kemah. Nabi kata pada isteri dia, tak bergerak seorang pun ni. Tapi isteri yang bijak dan cerdik ni, dia kata, hai Rasulullah, macam mana kalau Nabi keluar, Nabi cukur kepala, Nabi sembelih. Nabi pun keluar, Nabi cukur kepala, Nabi sembelih, barulah pakak buat. Itu isteri yang jadi penasihat terbaik. Allah, kalau tak salah ingat, Sayyidatina Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, saya nak ceritanya, bila Nabi tak boleh masuk Mekah tu, Sayyidina Umar kata, kat Sayyidina Umar, Nabi ya? Faham? Kalau Nabi ni, mimpi dia wahyu. Sayyidina Umar tanya, Nabi ya? Faham? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku yakin dia Nabi. Dum. Sayyidina Umar, Allah Akbar. Faham? Aku yakin dia Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar. Tu kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, memang aku tak boleh challenge Sayyidina Abu Bakar. Ya subhanallah. Jadi faham daripada cerita-cerita ustaz tu. Maksudnya masalah Sayyidina Muhammad, layaklah Sayyidina Abu Bakar menjadi ganti Nabi. Dan Sayyidina Umar menjejak pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
اللهم نوّر قلوبنا بذاتك اللهم نوّر قلوبنا بذاتك اللهم نوّر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك